khabar semua? Okey, hari ini kita akan selesaikan buku aktiviti matematik tahun 1, jilid 1, muka surat 60, 61 dan 62 di bawah tajuk bundar. Okey, kenali bundar. Apa maksud bundar? Bundar ialah mencari nombor yang paling hampir ataupun yang paling dekat berdasarkan nilai tempat yang dinyatakan. Jadi proses ini kita panggil proses pembundaran nombor. Kita tengok soalan aktiviti 1. Bundarkan nombor kepada puluh terdekat. Nilai tempat yang diberi ialah puluh. Kalau kita perhatikan dekat sini, ada 50 dan 60. Ini adalah dua pilihan jawapan yang awak kena pilih. Sama ada nombor itu dekat dengan 50 ataupun dia dekat atau hampir dengan 60. Jom kita tengok. Sekarang 52 dibundarkan. Kita perhatikan nombor 52. Nombor 52 ini adakah dia hampir dengan 50 ataupun hampir dengan 60? Ya, dia hampir dengan 50. Jadi jawapan dia ialah 50. Soalan B, 55. Okey, 55 dia berada di tengah-tengah. Adakah dia hampir dengan 50 ataupun dia hampir dengan 60? Kalau ikutkan 55 ini sebenarnya berada di tengah-tengah. Jadi apabila dia berada di tengah-tengah, kita akan menghampiri kepada nilai yang lebih besar, iaitu 60. 55 dibundarkan menjadi 60. Soalan C, 57. Okey, 57 berada di sini. Jadi dia hampir dengan siapa? Adakah dia hampir dengan 50 ataupun dia hampir dengan 60? Ya, dia hampir dengan 60. Jadi 57 dibundarkan menjadi 60. Dan yang terakhir 59. 59 ni adakah dia hampir dengan 50 ataupun hampir dengan 60? Ya, dia hampir dengan 60. 59 dibundarkan menjadi 60. Okey, yang ini kita buat berdasarkan gambar rajah yang diberilah. Dia ada bagi kita gambar rajah. Jadi kita gunakan gambar rajah ni untuk dapatkan jawapan. Kita tengok soalan yang kedua. Lengkapkan. 80, 82, 84, 86, 88, 90. Okey, yang ini sama juga melibatkan puluh terdekat. Kalau puluh terdekat, jawapan dia sama ada 80 ataupun 90. Kita tengok soalan yang pertama. 82. Okey, 82 berada di sini. Adakah ia hampir dengan 80 ataupun dia hampir dengan 90? Ya, dia hampir dengan 80. 82 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 80. Soalan B, 86. Kita cari kat sini 86. Okey, 86 ni hampir kepada 80 ke hampir dengan 90? Ya, dia lebih hampir kepada 90. 86 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 90. Soalan C, 88. Kat sini 88. Hampir dengan siapa? Hampir dengan 80 ke hampir dengan 90? Ya, dia hampir dengan 90. 88 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 90. Soalan D, nampak tak ada gambar otak ni? Jadi dia ada susah sikit lah. Apa nombor yang dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 80? Kita nak cari yang kalau kita bundarkan dia dapat 80. Maknanya kita kena cari nombor yang hampir dengan 80 lah. Awak rasa siapa? 82 dah guna. 86 dah guna. 88 dah guna. Jadi kalau kita tengok 84 ni kita semak. Dia hampir dengan 80 ke dia hampir dengan 90? Ya, dia hampir dengan 80. Jadi kita boleh tulis jawapan dekat sini. 84 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 80. Kita sambung.
Latihan muka surat 61. Aktiviti 2. Bundarkan nombor kepada puluh terdekat. Pilih jawapan yang diberikan. Okey, soalan ni dah ada pilihan jawapan dan kita kena pilihlah jawapan mana yang sesuai. Okey, untuk aktiviti yang ini cikgu nak buat satu cara lain supaya awak lebih faham. Kita nak gunakan cara bukit nombor. Okey, apa tu bukit nombor? Okey, jom cikgu terangkan. Okey, kita akan lukis satu bukit berbentuk seperti ini. Okey, di sini kita akan letak sifar dan di sini pun letak sifar. Kemudian dekat sini kita akan mula dengan nombor 1, 2, 3, 4. Sini kita sambung 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, sekarang kita tengok kat sini. Soalan 23 dibundarkan menjadi. Nombor yang kita nak kat sini ialah 23. Apa yang perlu buat? Okey, dia 23. 23 adalah daripada 20 hingga 30. Kita akan tulis nombor ini dekat dalam bukit ni. Kat sini kita akan tulis 20. Kat sini kita akan jadikan dia 30. Okey, 20. Yang ini jadi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Okey, sekarang kita tengok nombor 23 dekat sini. Nombor 23, kalau tengok dia akan jatuh ke bawah sini. Dia akan jatuh kepada nombor 20. Jadi jawapan dia ialah 20. 23 dibundarkan menjadi 20. Okey. Kalau tak faham, kita cuba buat soalan B pula. 68 dibundarkan menjadi berapa? Okey, 68 jawapannya dalam lingkungan 60 dan 70. Okey, kita akan gunakan bukit nombor yang sama. Cikgu akan gunakan warna merah. Kita akan mula 60. Yang ini 70. Okey, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Okey, 68. 68 dekat sini. Jadi 68 dia akan jatuh ke sini, iaitu nombor 70. Jadi jawapan dia ialah 70. Okey, perhatikan bukit nombor ni. Kat sini menunjukkan sekiranya. Okey, cikgu buat garisan dekat sini. Nombor yang sebelah sini iaitu nombor 1 sampai nombor 4, dia akan jatuh pergi ke nombor yang sebelah kiri. Manakala 65, nombor 5, 6, 7, 8 dan 9, dia akan jatuh pergi ke nombor yang di sebelah kanan iaitu 70. Nombor yang ini dia akan jatuh ke 60. Semua nombor yang ini dia akan jatuh kepada 70. Jatuh tu maksudnya dia akan bundar lah. Start daripada sini 64, 63, 62, 61. Kalau kita bundarkan, kita akan menghampiri 60. Manakala 65, 66, 67, 68 dan 69, kalau dibundarkan, dia akan menghampiri 70. Okey, jom kita buat soalan seterusnya. Soalan C. Nombor apakah yang dibundarkan menjadi 90? Nombor apakah yang dibundarkan menjadi 90? Okey, sebelum tu kita potong dulu nombor yang kita dah guna. Kita dah guna nombor 20 dan nombor 70. Okey, kita nak cari nombor yang menghampiri 90. 90, cikgu akan tulis dekat sini 90. Sini cikgu tulis 90 dan dekat sini dia akan jadi 100. Okey, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
95, 96, 97, 98, 99, 100. Kita perhatikan nombor yang tinggal ialah 95 dan 92. 92 dekat sini. Jadi 92 kalau kita bundarkan dia akan menghampiri kepada 90. Manakala kalau nombor 95 pula, kalau kita bundarkan dia akan menghampiri kepada 100. Jadi kat sini apakah yang dibundarkan menjadi 90? Jawapan dia ialah 92. Dan ada juga soalan dekat bawah ni, kita potong. Apakah nombor yang dibundarkan menjadi 100? Jadi kita dah buat kan 95. Jadi 95 dibundarkan menjadi 100. Dan akhir sekali jawapan yang kita ada ialah 57. Tulis kat sini 57 dibundarkan menjadi 60. Okey, jom kita cuba buat soalan yang kedua. Warnakan jawapan yang betul. Masih lagi dalam tajuk bundarkan. Okey, dia tanya, apakah nombor yang dekat bawah ni jika kita bundarkan kepada puluh terdekat menjadi 50? Okey, kat sini ada nombor 53, 55 dan 48. Alright. Kita kalau awak masih lagi tak tahu nak pilih nombor apa, tengok sini, 5. Jadi kalau 5 bermakna kita akan pilih 50 ataupun 60. Yang ini pun 5 kan? Jadi 50, 60. Yang ini 4. Jadi 40, 50. Okey, jom kita lukis bukit nombor. Alright, cikgu lukis tepi ni. Ingat lagi tak? Kat sini sifar. Yang ini bermula dengan 50. Okey, cikgu tulis 50, 51, 52, 53 sampai 54 sahaja. Sebelah sini kita akan mula dengan 55, 56, 57, 58, 59 dan 60. Okey, sekarang kita tengok 53. 53 berada di sebelah sini. Jadi bila dibundarkan dia akan menghampiri kepada 50. Jadi jawapan 53 adalah betul. Kita semak untuk soalan 55. Okey, 55 berada di sini. 55 kalau kita bundarkan dia akan menghampiri 60. Jadi 55 bukanlah jawapannya. Okey, untuk nombor 48 kita kena buat bukit baru. 48 kita akan mula daripada 40 hingga 50. Dekat sini tulis 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okey, 48 berada dekat mana? Kat sini 48. Bila kat sini, bila dibundarkan dia akan menghampiri 50. Jadi 48 adalah jawapannya. Okey, faham tak? Cikgu harap awak dah faham. Jom kita cuba buat soalan B pula. Nombor yang manakah dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 30? Okey, nombor 34. Kalau 34, cikgu dah kata dia bermula daripada 30 hingga 40. Kalau 24, bermula daripada 20 hingga 30. Yang ini 25, bermula daripada 20 hingga 30. So, kita kena lukis dua bukit nanti jugalah. Okey, jom kita tengok bukit yang pertama. Nombor 30 hingga 40. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okey, 34. Kat mana 34? 34 dekat sini. Jadi bila dibundarkan dia akan menghampiri. Dibundarkan
akan menghampiri 30. Jadi 34 ialah jawapannya. Okey, untuk nombor 24 kita kena buat bukit baru. Okey, kita boleh gunakan tapak yang samalah, cikgu padam je nombor dia. Padam. Okey, kita isi nombor daripada 20 hingga 30. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey, 24 dekat sini. Jadi 24 kalau kita bundarkan dia akan menghampiri 20. Soalan nak cari 30. Jadi 24 bukanlah jawapannya. Okey, tengok pula 25. 25 dekat sini. Kalau kita bundarkan dia akan menghampiri 30. Jadi 25 adalah jawapannya. Soalan C. Dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 80. Kita nak cari nombor yang mana yang menghampiri kepada 80. Okey, yang ini 72. Jadi antara 70 dan 80. Yang ini 81 antara 80 dan 90. Yang ini 75 antara 70 dan 80. Okey, cikgu buat kat tepi ni bukit dia. Kita buat 70. Ingat tak kat sini sampai berapa? Sampai 4 sahaja. 1, 2, 3, 4. Yang sebelah sini 5, 6, 7, 8, 9. Kat sini ada 4, kat sini ada 5. Okey, 70, 71. Cikgu pakai warna lain. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Kat sini akan jadi 80. Okey, sekarang 72 dekat sini. Kalau kita bundarkan, dia akan turun ke bawah menghampiri 70. Soalan nak menjadi 80. Jadi yang ini bukanlah jawapannya. Kita buat yang ini dululah sebab dah ada tak bukit yang sama. 75. 75 dekat sini. Kalau kita bundarkan, dia akan terus turun ke bawah 80. Jadi 75 adalah jawapannya. Okay, sekarang kita cuba 80 pula. Okey, awak hanya perlu padam nombor yang dekat warna depan ni sahaja. Okey. Untuk 81 di antara 80 hingga 90. Kita akan mula kat sini 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Adakah 81 ni dia hampir dengan 80? Ya, sebab 81 dekat sini. Kalau kita bundarkan, dia akan turun ke bawah 80. Jadi, ini adalah jawapannya. Okay, soalan terakhir, soalan D. Adakah nombor yang di bawah ini dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 70? Yang ini 64, jadi antara 60 dan 70. 72 antara 70 dan 80. Yang ini 74 antara 70 dan 80. Okey, kita akan buat bukit. Antara 60 dan 70. So kat sini 60, kat sini 70. Kat sini 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Okey, 64 dekat mana? 64 dekat sini. So, kalau bundarkan, dia akan pergi kepada 60. Dia nak cari jawapan kepada 70. Jadi, ini bukanlah jawapannya.
Okey, sekarang 70 dengan 80 kena buat bukit baru. Okey, kita buat bukit baru. Dan 80, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Okey, kita semak 72. 72 dekat sini, kalau kita bundarkan dia akan menghampiri ke 70. Jadi 72 ialah jawapannya. 74 dekat sini, kalau kita bundarkan dia akan turun ke bawah sini, dapatlah 70. Jadi 74 pun jawapan dia. Okey, selesai. Cikgu harap awak faham dan boleh buat latihan yang lain. Muka surat 62. Aktiviti 3. Bundarkan nombor kepada puluh terdekat. Sama juga kepada puluh terdekat. Bulatkan jawapan yang tersembunyi dalam gambar. Okey, kat bawah ni ada gambar. So, nanti kita akan bulatkanlah jawapan dia. Okey, kita buat dulu. Alright. Dalam muka surat yang sebelumnya, cikgu dah ajar kita guna teknik bukit. Dan kalau awak perasan, sekiranya nombor dia adalah 1, 2, 3 dan 4, dia akan pergi ke nombor yang lebih kecil. Dan sekiranya nombor 5, 6, 7, 8 dan 9, dia akan pergi ke nombor yang lebih besar. Okey, sekarang kita cuba tengok. Soalan 12. Okey, 12, 2. Tengok nombor belakang. Dia ada 2. 2 dekat sini. Jadi 12 ni adalah antara 10 ataupun 20. Jadi bila dia 12 dekat sini, bermakna dia akan menghampiri nombor 10. 12 berada di sini, 2. Jadi dia akan menghampiri kepada 10. Jadi jawapannya dekat sini ialah 10. Okey, kita cuba buat soalan lain. Soalan B, 15. Okey, 15 antara 10 dan 20. Okay, aku tulis sini 10, 20. Okey, 15. 15, 5 dekat sini. 5 dekat sini, 15. Jadi dia akan menghampiri kepada 20. Jawapan sini 20. Okey, kita tengok soalan C. 26. 26 adalah antara 20 dan 30. Kita tulis kat sini. (20) ataupun 30. Okey, yang ini ialah 6. Tengok nombor 6. 6 berada di sini. Jadi 6 dia akan menghampiri kepada 30. Okey, seterusnya 37. 37 ialah antara 30 dan 40. Kita padam kat sini. Antara 30 dan 40. Okey, sekarang 7. 7 berada dekat sini. Jadi dia akan menghampiri 40. Okey, boleh dapat? Seterusnya 54. 54 antara siapa? Antara 50 dan 60. Kita betulkan dekat atas ni. Kita padam. Antara 50 dan 60. Okey, 54. Tengok nombor 4. 4 dekat sini. Jadi dia akan menghampiri kepada 50. Okey, soalan seterusnya 62. 62 adalah antara 60 dan 70. 60 dan 70. Okey, tengok nombor belakang 2. 2 berada di sini. Dan dia menghampiri 60. Seterusnya 69. Kita tengok 9. 9 dekat sini. Dia hampir dengan 70.
Soalan H, 84. 84 antara 80 dan 90. Kita tukar kat sini. 80, 90. Tengok nombor belakang, nombor sak 4. 4 berada di mana? 4 berada di sini. Jadi dia akan menghampiri 80. 93. 93 antara 90 dan 100. Kita betulkan kat sini. Antara 90 dan 100. Okey, tengok nombor belakang 3. 3 berada di sini dan dia akan menghampiri 90. Seterusnya 96. Tengok nombor 6. 6 berada dekat sini. Dia akan hampir kepada 100. Jadi jawapan kat sini ialah 100. Okey, sekarang kita dah boleh cari nombor yang tersembunyi dekat bawah ni. Boleh tak awak cari? Mesti boleh kan? Kita tengok mana nombor 10. Ada tak nombor 10? Mana nombor 10? Okey, ada kat sini. So, kita warnakan. Tapi cikgu bulatkanlah kat sini. Awak warna nanti ya. Okey, lepas tu 20. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. Dan akhir sekali 100. Okey, kita jumpa lagi. Bye.